Mek. Nak tanya ni. Pak apa tak ada makan vitamin C masa period? Hei, semua itu mitos. Siapa kata tak bolehnya? Si dia ni boleh sangatlah. Si awak. Vitamin C tu molek sangat ambil masa period. Ke tak? Sebab dia akan membantu menstabilkan hormon kita, mengurangkan jerawat kita. Dia boleh kawal semua hak belakang tu. Patut lagi dah. Nak oyak. Ni vitamin C untuk kulit. Ke tak? Dia bukan untuk hormon. Bukan ubat untuk hormon. Jadi, tak payah nak risau, tak payah nak pusing. Nak ambil masa period tu boleh sangat. Sebab dia akan membantu. Vitamin C ni awak boleh Google dekat Google lah. Cari maklumat dan info dia lagu mana masa period tu. Awak akan boleh jawab tu. Mek, setakat tu je boleh oyak. Tak boleh lebih. Nanti awak kata mek nipu. Damn! Pergi cari diri dalam Google tu dah. Dah. Bye.